KFU. Saya wartawan Cili Akil dan wartawan Cili Syifa. Pada hari ini kita akan lihat suasana di sekolah Silibing yang bertemakan Hawaii dan kita juga akan menemu buat beberapa orang. Let's go! Di kanak-kanak pada hari ini dimulakan dengan ucapan guru besar dan wakil murid. Selepas itu, para murid mempersembahkan pakaian bertema mereka juga penuh ceria. Comelkan semua. Bersama saya, Guru Besar SK Silibing, Encik Jamaludin David Ismail. Ustaz, apakah tujuan Hari Kanak-Kanak diadakan di sekolah kita? Alhamdulillah, sebenarnya Hari Kanak-Kanak ini kita perlu laksanakan kerana kita rasa anak-anak ini perlu dihargai dan mereka adalah sumber untuk negara kita sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Bersempena Hari Kanak-Kanak pada hari ini, sekolah telah memilih beberapa orang murid untuk menerima anugerah khas. Antaranya, anugerah sosial terbaik, kehadiran terbaik serta duta sosial. Selain itu, murid-murid juga dihiburkan dengan beberapa persembahan. Bersama saya, pemenang pakaian beragam terbaik, Masya dan Izam. Tanya, cantik pakaian anda. Apakah perasaan awak apabila diumumkan sebagai pemenang? Saya berasa sangat gembira. Saya berasa sangat seronok. Seterusnya, boleh saya tahu siapa yang menyediakan pakaian awak pada hari ini? Mak saya. Terima kasih, Masya dan Izam. Di sebelah saya, pemenang anugerah Duta Sosial pada tahun ini, iaitu Adli Taqiyuddin dan Ais Arisa. Tahniah diucapkan. Apakah perasaan anda awak dipilih sebagai Duta Sosial? Perasaan saya sangat gembira kerana saya dapat membanggakan ibu bapa saya. Saya pula berasa gembira kerana saya dapat menjadi contoh kepada murid-murid yang lain. Seterusnya, apakah amalan baik yang sering diamalkan di sekolah? Saya selalu menjalankan tugas pengawas di dalam sekolah. Saya pula selalu menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Setelah pelbagai aktiviti dijalankan, tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu jamuan makan. Pelbagai menu menarik yang disediakan seperti jajan, jeli, susu, nasi lemak, maggi goreng dan pelbagai lagi. Di sebelah saya, Azalna dari Tiga Inovatif. Apakah perasaan anda pada hari ini? Perasaan saya seronok sebab dapat bersama-sama dengan kawan sambut Hari Kanak-Kanak. Apa mesej yang awak nak sampaikan kepada kanak-kanak atau orang lain? Hargailah zaman kanak-kanak sebelum menjadi dewasa dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah kerana menyambut Hari Kanak-Kanak ini. Sampai di sini saja video kami pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.